perbezaan you? Oh, salah hamba lagi ni, ya Allah. Apa? Perbezaan you dengan cicak? Hah? Dengan cicak? Ada banyak sangat perbezaan. Apa? Apalah? Cicak cepat mati. Dia takut confrontation. Satu je. Tak, okey, sorry. Ni mesti jawapan yang macam tak masuk akal. Kejap. Apa beza I dengan cicak? Cicak. Tak boleh. You cannot use that. Cannot. Tak, I nak tengok kalau ChatGPT boleh kasih jawapan tepat tak? Tak boleh. You jawab dulu baru you buka nanti. Apa beza I dengan cicak? Ada jawapan bocor tak? Jangan, tak ada. Cicak. Dia macam cicak. Dia boleh cak. Apa okey? Apa jawapannya? Tak tahu. Okey. Cicak melekat kat dinding. YB melekat di hati. Nampak tak? Saya fikir panjang macam mana. Sekejap. Nak tengok kalau ChatGPT tak jawapannya tepat. Melekat di hati Tu nampak macam kolesterol lah. Sekejap. Apa tak kata apa beza? Apa beza you dengan cicak? Apa beza you dengan cicak? Nak tanya. Bella ni Ya Allah. Tadi kan Bella ceritakan sedikit yang apa? Dolce ni untuk Playboy rasa dia pernah ada versi wanita. Mana versi wanita punya? Ayat-ayat Bella guna I tak pernah dengar. Jawapan dia pun tak masuk. Ada lah. Cicak lekat kat dinding, saya lekat dalam hati awak. Kau impresif. Dah mula dah. Jangan komen sweetnya tak nak kerja lah esok. Kerja hidup ni kita perlu sentiasa produktif. Baiklah. Ya. Tapi yalah, apa kalau sakit apa saya faham lah je. Tiba-tiba. Ya. Lagu Destinasi Cinta. You tahu tak, baru-baru ni ada nyanyi lagu tu. Sebab you cakap, janganlah nyanyi lagu sedih. So nyanyi lagu tu masa show Destinasi Cinta. Ya ke? Show mana satu?